Tawakoh Alik Ming di IA. Tok Mude. Rumah Tok Mude ni. Ming, yolo kau Ming tempat dia ni Ming. Jangan dah. Dah lerok kita mau lalu ni Dia Ming. tempat-tempat pondok dia pondok Zuhud Pondok Zuhud? Dia lerok, kita boleh relax tenang minda. Oh. Tu. Nampak dah tu. Dia pas sikit. Yo kau ni Ming. Oh Ming, yolo dah Ming. Ni ada dapur kayu. Hok dia ada buat masuk ni. Memang je. Tempat dia dah ni. Sampai dulu lagi so heran ni ni. Tawakoh Alik Ming di IA. Tok Mude. Rumah Tok Mude ni. Tok Mude pondok. Salah Ming. Dia ajar gok muatai ke apa. Boleh belajar muatai. Tu, Mekah tu. Oh, lah so hedah ni. Masuk. Assalamualaikum. Ming, tak ada orang ni Ming. Oh, masa ni dia pergi buru Mungkin dalam hotel tak ada orang jual daging. Dia pergi buru. Ya gibu. Dia mana ni? Mana? Nabi. Ni baju dua lah ni. Jadi kita dah ni. Mungkin dalam betul ya dah. Baju dua lah tu takut terpakai ya. Ya cedek dah. Musa. Tukar baju. Ming, lambat lagi kau Ming nak balik Ming. Panenya balik tu. Ming, aku wasuah Ming pondok dia ni Ming. Tengok ni radio. Ngajeruk pau dia jeruk. Ngat telefon ada Ming. Aku takut bukan tempat dia ni Ming. Pondok dah Pondok dah. Pondok lain mana ada? Pagi-pagi hiburan gini Ming. Dia kalau kita guna untuk hiburan jadi hiburan lah Macam dia ni dia guna untuk dengar orang ngaji, dengar azan, dengar orang ngajar. Jadi molek TV ke apa? Awak dengar orang ngajar? Dengar orang ngajar lah. Orang ngajar. Ni. Dia ada dah ni. Musa. Aku sah. Baca lah. Betul baca ilmu tu lah. Boleh tunggu dia ni. Pada duduk lara, baca dulu. Alif di atas A. Alih di atas A. Alif di bawah I. Alih di bawah I. Alif di depan U. Alih di depan U. A. I. U. U. Ni ba lah Ba. Ba di atas ba. Ba di atas ba. Ba di bawah B. Ba di bawah B. Ba di depan bu. Ba di depan bu. Ba bi bu. Babi bu. Ni su pengabal. Tapi titik di atas. Dua titik. Atas. Huruf gapo? T. Bukan. Huruf ta. Macam mu sebut? Ta. Tu sa. Yang lidah di atas ni. Ta. Ming, makcik Alio Ming. Liu ngaji apa? Apa? Ta sebut. Ta. Ta. Kalau ta di atas ta. Ta atas ta. Ta di bawah ti. Ta di bawah T. Ta di depan tu. Ta di depan tu. Ta. Ta. Ti. Ti. Tu. Tu. Anda tu. Comel tu. Comel tu. Comel tu. Cepatlah ayah. Hati Ta. Di. Du. dua. Ra. Anak siapa ni? Ra. Ustaz ni. Ayah. Ustaz. Ni rumah kita ke ayah? Iyalah ni rumah kita lah. Kenapa ada orang dalam rumah kita siap pakai baju raya adik lagi ayah? Yang tu dik. Betul. Ayah pergi kerja tadi tak tutup pintu ke? Ayah tuntutlah pintu. Tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Kau orang siapa? Saya anak murid ustaz lah. Ustaz. Ada duk WhatsApp dah kan ustaz lah. Nama duduk pondok ustaz ni. Saya bukan ustaz. Sejak bila ayah jadi ustaz pula? Ayah kan sekolah tak habis. Ni. Tok Mude. Saya Tok Mude sunat. Aku silap baca. Aku Tok Mude. Tok Mude rupanya. Patut pondok mana pondok? Pondok lorong tu. Ni belakang hutang tu. Betul. Silap ni. Saya salih baju mula. Maaf lah. Salah rumah ni. Saya buka balik lah baju. Ni baju raya anak saya ni. Tak apa, saya beri duit kerja dia lah pan dia. Wah, koyak dah ni. Rumah orang lain. Pondok mana ada TV? Ayah. Adik nak ikut dia orang pergi pondok juga boleh? Mana boleh. Adik masih sekolah lagi. Pondok pun sekolah juga ayah. Pondok untuk orang besar-besar. Adik sekolah rendah lagi. Tapi adik minat lah macam dia orang pakai celak bawah mata tu ayah.
Dia orang tu lain celak mata bawah ni. Kalau orang beriman dia kat atas dahi. Ni dia kat bawah mata. Pelik je ayah tengok. Tak payah. Boleh lah ayah. Tak payahlah. Tak siap lagi ke dia orang ni? Takut pula ayah Cuba adik nak tengok. Dia orang baru nak saling baju ya. Dia tak ada ambil apa-apa ni. Nanti ayah pergi tengoklah dalam rumah kita nanti dia orang balik. Wah ni. Okeylah, saya balik dulu ya. Oi!